masuk lagi. Tadi patutnya saya masuk kat mana tu? Nampak tak jarum merah dengan hijau dekat di muka? Kat situ saya nak masuk long tak sempat tekan dia ni. Kau tengok kalau dapat tekan kat merah tadi. Kalau penat lah cerita. Betul lah, dan Sam ni tak ada kalau lah. Kalau ada kalau ni memang okey. Tapi sebab dia tak ada kalau, tu yang kita dah terlepas. Apa dia nak tekan tadi dah? Tak naik. Aduh. Kalau cerita kalau Saya dah kawan. betul, pandai pun. Cerita kalau Hari nak untung banyak Tengok Tan. Jadi Tan. Dia apa ni? Dia berbalik kepada apa ni? Dia berbalik kepada pengiraan juga yang tak ada siapa boleh ikut walaupun benda sangat simple. Satu stick per sesi. Kuat. Ada siapa walaupun benda tu sangat dapat. Dia sendiri pun tak. Kita cakap itu sama je. dia tu FCPO lah. Aku tak benarkan lah. Kita tak payah tak payah. Kau lupa kan. Dia FCPO je. Sebab dia menjiwai cat. Tu yang bahaya. Orang macam tu. Nanti kan kau anak bini ke mana, tak payah. Urus anak bini kau ikut. Sebenarnya nampak dia dalam ni betul tak. Chat-chat ni dia tahu. Oi. Asal dia bagi merah ni sekali tu kau tak masuk bang. Dia takut goyang. Merah dekat mana? Yang lepas dia dah breakout tu dia. Yang kau cakap tadi yang bawah tadi. Dia bagi yang kali kedua yang atas tu. Yang aku cakap. Yang kau cakap tadi yang bawah. Ni yang kali kedua tu dia bagi kan. Yang kali kedua ni dia tak bocor lagi biasa kan? Tak, memang ada yang kali kedua tu. Ready. Itu RPR. Ni apa ni? Harganya. Tak, janganlah nak pakai benda-benda tu. Buat pening je. Waalaikumsalam Haji. Reda aku. Kalau dah borak-borak macam tu dah habis. Betul. Dah borak-borak macam tu lah kau tanya aku apa tadi tunggu kat situ. Okey, saya. Oi, makin aku dah tak apalah kalau sikit. Aku tak nak promo. Ya bang. Shot. Kepala otak kau. Macam tu kau nak join, kau nak bunuh diri. Entahlah walaupun. Aduh. Tengok kalau macam go semalam aja go. Dia terus naik aja sampai 6 pagi. Lagi mesti kau menyesal dia tak dapat apa ni tak tahu ni. Bukan. Dah pukul Kawan syawal. Kawan. Ambil kawan. Wis. Amin ya Allah. semua dia jutawan. Masih belum lagi. Jangan cakap sikit lagi. Jangan cakap. Sikit lagi Indonesia ni kita berkawan lah. Karyawan. Indonesia dia nak cepat. Baru 300 jutawan. Sampai Kan? 259. Oh, dia orang punya matuan tu. 259 dah sampai 1 juta. Yo, itu kita mereka. Oh, ini semua trader agung. Yang tu kau jumpa kan bang? Masuk dalam tu. Jangan masuk jauh nanti cik bahan. Jangan masuk. Jutawan tan. Jangan masuk nanti cik bahan. Hari ini okey. hari cuti tu apa? Wesak. Wesak itulah. So ini trade apa? Saham eh? Tu bang, dia bagi merah bang. Kepala kau nak shot masa ni gila. Bukan shot. Long. Wah, M4 tu buka. Cuma M1 je dia tinggi. Uish. Nampak tak? Okey. Mana tu dia bagi? Masuklah. Terus long. Alah, news kan? Puluh Puluh news. Benda sebatang tu lagi. Gila. tak sempat buat apa, patut betul. Go tak naik. Pukul 10 selalu news kan? Ikut yang dia jadual dia. Alah, kau tengok kalender Forex Factory tu. Ya ni bahayalah. Tu lah dia bagi tiba-tiba Bayangkan sebatang. nak sampai
minit weh, untung. Dia memang macam tu lah. Kan tadi Kau bayang kau kan nak lom. Berhenti Kau solong berjumpa. tadi kan? Kau solong tadi. Kalau ikut memang boleh lah. Tiba-tiba dia bagi sebatang ni. Aku pun tak assume dia bagi sebatang panjang. Betul. Kenapa tak tangkap? Tak tangkap kat biru tadi. Kau nak tangkap Tolong. kat biru. Tak tangkap kat biru dia. Pam. Pergi. Gol. Dah terbang. Tan tu. Pecah height tu sedap lah. Boleh lah dia cari biru. Aku dia tak pecah dulu. Ya. Kosong. Kosong bola tu. Dah masuk dekat bawah ni. Oh payah. Oh payah. Oh payah. Oh payah. Tak, aku tengok USD tu. Oh payah. USD makin naik tu. Tam. Gol jadi kalah. Jahat kan? Nampak USD naik tu. Atas sekali tu. Celaka tu. Bila ni menaik, dua binatang ni dia. Dia naik Tan. Dah. Dah Tan 40 okey tu. 40 USD. Oh. USD. Satu. Oi. $4. Untung. Oh, sorry. Sorry bang. Aku tengah menahan tu. Keluar. Tak kuat. Yang penting untung. Dia makin menaik dan USD makin menaik. Okey lah tu Tan. 20. 2. 4 tak ambil 2. 2,8. Tu biasa. Harapkan dia naik. Oh, nampak. Tak boleh. Kau nampak USD tu punya jahat. Naik tak berhenti. Sebab tu dia bagi satu batang. Bagi satu. Tak, kalau dia nak bagi gol naik pun, USD tu kenalah berhenti. Celaka tu tak berhenti-berhenti. Kenapa? Saya masuk dekat sini tu. Dia Dia tiba-tiba satu batang sudah $4. Keluar je lah. Ingat dia dah sambung. Mana boleh. Ingat ada keluar. Dan kalau aku punya sekarang, saat terakhir tu aku keluar. Betul. Okey. Sebelum candle baru wujud. Sebab candle baru wujud, nanti cerita lain pula kita boleh masuk. Kau tengok USD tu nampak non-stop. Dia kuat. Duit mana? Hantar report juga. Saya dah B- hantar 2 BTC dah mengalah dulu. Hantar report. Sebab BTC dah mengalah. Gold belum mengalah lagi. Tu yang jahat ni gold aku cakap. Celaka Dia betul boleh dia. naik oh. Dia patutnya short juga. Dia patutnya short gold ni. BTC patut short kan? BTC short Tapi gold sekarang main satu batang sudah $4. Satu batang candle. Nampak tak? Tan? Dah Tu lah keluar dia macam sendiri dah. kalau kau masuk 1.0 tadi. Oh. Sebatang tu bagi. Dah 400. Kalau lah you dah Memang berjoget. Broker macam mas. Pas Broker budak ni. Naik satu batang 400. Dah bila kau nak withdraw kan. Apa hal budak ni? Jadi kalau geng-geng 400. geng-geng Ya tu kalau 400. geng-geng Kalau funded 1000 trader lah. Dia main atas bawah. Dolar atas, dolar bawah, time ni. Salah satu mesti kena. Itu yang aku cakap. 2 account burst, 2 account kena. Benda tu yang berjudi tu aku cakap. Aku tak setuju. Patutnya orang macam tu yang broker mark siang-siang. Engkau ni cara aku ni macam ni. Satu bawah dua, apa result dia? Result dia yang untung akan gila-gila lah. Lepas tu yang rugi tu Yang rugi dia dekat loss. Dia mati, dia kat dia dia. mati. Dia mati. Bukan dia bang, dia burst dia punya face account tu. Dia cuma bayar face untuk dia buka account. Tapi bukan duit trade. Trade tu dia orang. Duit company. Itu yang dia orang kita tengah. Ibu dia lepas main macam ni dah tak berani masuk. Macam ni bosan. Ni sideways. Sideways. Kenapa sideways? Merah. Tak, USD pula tak berhenti. Alamak. Dia USD dia berapa ni kan?
Dia indeks. Maksudnya kekuatan dolar. Kalau dolar tu menguat, yang lain jaga-jaga lah. Tapi sebenarnya kalau kau tengok dua-dua, kalau kau tak faham pun tak guna juga. Jadi pening. Sebab macam kau cakap kau tengok kau trade SCBO, kau nak tengok soya oil. Kan pening. Satu batang ni sudah $3. Seri kan. Dah tak masuk. Aku dia main macam ni. Time sideway ni relax. Tapi kalau tengok indikator, dia bias ke bull. F5 dah steady dah atas kosong. Kena CD. Sudah naik kosong lah. Sekarang ni harga dolar lemah je. BTC dah tunjuk. Dolar lemah je full akan pump. Tunjuk tapi dia masih berada di atas kosong. Betul. Dia tunjuk betul. Tu dah kau nak bilang apa? Aku merah menuju ke biru tak banyak. Aku tunjuk. Dia merah meninggalkan biru. Merah meninggalkan Dia biru. ilmu tu je sudah elok. Tapi itulah interinya. Sehari berapa je dah dia. Sekarang aku. Okey, dah sampai Ah. 200 bang. Gold patutnya boleh naik ni. Allah. USD pula menaik. Merah dengan biru. Tadi baik-baik kau melumpuh, kau naik balik. Cemas lah gol. Tangkap gambar kan. Ji masuk mana Ji? Belum lagi. Oh, steady. Ji BTC. BTC je. Kau sama dengan ni. Izan. BTC trader. Dia gold trader duduk sini. BTC trader duduk belah sini. Yo, kalau FPO tetap apa beza? SCBO set up apa? Kalau kau dah trade BTC dengan gold kau akan cakap SCBO senang. Betul, tapi setupnya kan. Betul. Ya. Ikut darah. Sama lah. Ikutlah setup je. Yang belajar dekat BTC. Sama je. Betul. Aku tunggu jawapan tu je saja. Sama saja. Kita tak ada Kau berubah. boleh nampak lah SPO ni memang lembab. Dah Ya, macam betul. saham. Kau akan cakap macam tu lah. Aku dah rasa macam tu bila aku buka FPO. Asal lambat sangat ni. Orang main jarum dia lambat ni. Dia dah naik Dave, satu. masuklah Dave. Dah naik satu tu pun dah lama. Tahu tak apa. Sampai lagi tu. Sebab dia hanya cantik bila sudut EMA je. Ya, betul. Kalau tak memang tak bel lah main. Oh, tapi tu betul tak saya cakap? Kalau saya tak saya kat FPO best kan? Kalau saya tak aku sampai. Memanglah nak sampai tu berjanggut tau. Tapi kalau sampai, senyum dia. Jom kita patah balik dulu. SPO. Kau semua benda kau nak. yang RM100 pembayar kau nak kembangkan. Yang RM8,000 kau nak cerita. Itu masalah tu. Ya semacam lah. Mau lah. RM100 boleh jadi RM1,000 hebat tu. Hebat. Broker pun termenung tengok kau. Ni budak mana ni? Kita blok dia. Ni mesti budak JBK. Aku takut tu je. Last budak JBK semua dia kena blok. Tadi fikir sudah pula kan. Tu bukan tu lambat-lambat buat plastik kat Melaka tu yang kat Melaka tu buat rumah. Buat plastik datang dengan rumah dia. Tapi trade apa? Forex. Cek tak ada boleh ada BTC semua forex gold. Sebab yang tu yang mudah. Mudah untuk buat duit. Forex dia trade apa? Melaka siapa? Melaka siapa? Mizan? Apa ni dekat TikTok tu yang dia buat kelas free tu datang kerja rumah dia. Oh. Ramai datang. Tentang Mizan kot ni Ahmad. Mizan kan kadang dia ajak budak-budak Melaka. Tapi itulah tak datang budak JBK. Pelik lah. Orang nak sembang-sembang pun dia. Nak belajar pun malas. Lebih. Larang. Kan? Larang. Satu dia lah. Sebab aku satu. Ini lain. Untuk server. Larang aku. Satu orang aku.
kena buka ni. Sistem. Pukul 10 candle kecil-kecil, 8 pukul 10 candle terus. US market buka. Dia kan bentuk je. Apa?